kasih kepada pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat kerana melaksanakan program Kampung Angkat Madani ini di Kampung Chenang. Ini bukan satu program sekaligus ataupun program tahun ini sahaja, tetapi program yang telah pun dilaksanakan sejak 2 tahun yang lalu. Setiap tahun semua kementerian, semua agensi dikerahkan oleh pejabat Jabatan Perdana Menteri untuk membantu kawasan-kawasan luar bandar, kawasan-kawasan kampung yang terpilih. Jadi sudah tentu kita menilai dan melihat keperluan kampung-kampung, dan Kampung Chenang ini dipilih kerana ini kampung yang jauh daripada kawasan bandar. Keperluan di kawasan ini dari segi kemudahan asas, kemudahan kepada penduduk dan juga kemudahan bukan kepada anak-anak muda. Tahun ini melalui Agensi Pengangkutan Awam Darat telah pun diperuntukkan sebanyak RM500,000 untuk melaksanakan 5 projek baik pulih di Kampung Chenang ini. Sudah tentu kita bekerjasama dengan pihak Majlis Zahirah Jelebu untuk pastikan projek-projek ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan dapat memanfaatkan rakyat. Ini bukan satu program baru. Tahun lepas saya dah buat di Kampung Sungai Buloh dan Kampung Orang Asli dekat Lingging. Banyak kawasan yang kita buat melalui agensi dan berlainan. Setiap tahun memang dah bulan Jun, bulan Julai memang dah rancang buat program-program seperti ini untuk laksanakan dia projek kecil-kecil yang memberikan manfaat terus kepada rakyat. Biasanya mengambil masa hanya 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan.